Muka saya nampak kusam. Lepas tu saya punya smiler ni nampak dalam. Lepas tu kalau boleh saya nak saya punya muka ni tak nak jatuh sangat lah. Nampak nak art balik lah. Kejatuhan wajah berlaku pada pipi, kawasan smile line, kawasan bawah mulut, kawasan mata, dinamakan eye bag, dan kedutan pada dahi. Ini membuatkan wajah jatuh ke bawah. Kita akan nampak kejatuhan di mana jarak kalau kita ukur dan hidung menjadi lebih kembang dan besar. Jadi bila kita buat ukuran tu, kita akan nampak even jarak pipi pun dah melondeh ke bawah, dan mata pun dah mula ada kantung mata, membuatkan dia everything go down. Kalau tengok dekat bahagian dagu, bahagian tepi-tepi bibir, teknik sedef menguatkan semula otot wajah, menjadikan wajah lebih simetri. Ia mengangkat kembali bahagian yang kendur tanpa pembedahan. Ia menjadikan wajah nampak lebih tegang, kemas dan cantik. Dalam teknik ini juga, kita menggunakan teknologi sedef yang terbaik dan ia mampu meningkatkan kolagen semula jadi pada kulit anda.